Saya tak ada pun Ustaz, saya rajin juga ibadat. Itu kau kena muhasabah diri kau. Kalau tak kena uji masih ibadat, bahaya tu. Dia masih, kalau makin kuat ibadat, dia mesti ada ujian. Dia bukan tak, dia ujian dia bukan macam ujian bankrupt ke, duit susut ke, kena makan toyol. Kan? Dia diuji dengan diri kau sendiri. Salah satunya, engkau akan ujub dengan amalan kau. Sampai kadang-kadang tiba-tiba waktu pagi-pagi pun kadang-kadang banding orang lain, aku lagi bagus agaknya. Dalam ramai-ramai orang kat kampung ni, aku je larat bangun pukul 3 pagi. Yang lain semua terbongkak maksudnya. Sikit je lintas, kita pun layan, habis. Seluruh amalan kita bagai api yang membakar kayu-kayu yang kering. Habis gitu ya amalan. Faham? Sebab tu kena jaga berhati. Jadi ringkaskan cerita, dia nak tengok iblis. Takdir Allah Ta'ala, iblis muncul di hadapannya. Dia terlupa yang iblis tu tipu dayanya halus. Dengan manusia kita tertipu daya, lagi iblis. Innahu lakum aduwwum mubin. Musuh kamu yang nyata. Iblis kata, aku tengok engkau ni kesian. Aku tengok engkau teruk beribadat, engkau punya saudara kat bawah tu seronok. Yang aku bimbang ni, engkau ibadat ni pun tak dapat hasilnya, seronok pun tak dapat. Lebih baik kau seronok juga, ujung tu kau taubat. Katalah kau dah buat 40 tahun kan ibadat. Takkanlah dah 40 tahun ibadat susut habis terus 40 tahun je kan. Buatlah sikit maksiat, kurang-kurang pun dapatlah nikmat dunia tu. Lepas tu kau nak bertaubat, taubatlah. Buat yang macam kau buat sekarang ni, tak ada masalah. Tapi jangan sampai tak dapat keseronokan dunia ni macam saudara kau kat bawah tu. Kalau Allah dah memalingkan hati seseorang, tiada yang boleh menyelamatkan dia. Ni yang kita takut tu. Jangan ingat kita dah telekong ni makcik, walaupun telekong tu cap Siti Khadijah ke, Maisarah ke, Fazara dan sebagainya, apa-apa namalah, Amura ke, Amuri ke, kalau dah disesatkan, tak ada dapat jalan, patah balik. Sebab itulah kita mohon kurniaan Allah agar mematikan kita dalam husnul khatimah. Jangan jadi sampai macam Barsisah. Barsisah tu cerita juga, tapi cerita ni tak habis kan. Cerita Barsisah pun masalah juga. Kita habiskan cerita ni dulu. Adik-beradik dua orang ni. Jadi entah macam mana. Nak tengok full video ada di sini.